Kau berdiri di tengah-tengah keramaian. Lampu-lampu berkelip, suara-suara bergema. Kau baru sahaja mencapai satu kejayaan besar. Dia di sisimu, memegang lenganmu dengan erat. Senyumannya lebih bersinar daripada semua lampu di dewan itu. Dunia melihat pasangan yang sempurna. Tetapi, apabila kau memandangnya, kau merasakan satu kedinginan. Di sebalik senyuman itu, matanya tidak melihat dirimu. Matanya melihat trofi yang kau pegang. Perasaan itu. Perasaan menjadi sebuah aksesori, sebuah tangga untuk dipijak. Ini bukan paranoia. Ini adalah naluri yang menjerit dari sudut paling gelap dalam jiwa kau. Selamat datang ke teater bayangan. Di sini, cinta adalah satu persembahan. Dan kau adalah bintang utamanya. Atau mungkin hanya prop utamanya. Wanita yang tertarik pada status bukan tertarik pada siapa dirimu. Dia tertarik pada apa yang kau miliki. Apa yang kau boleh berikan kepadanya? Akses, pengesahan, gaya hidup. Dirimu yang sebenar, kerisauanmu, ketakutanmu, impianmu yang pelik. Semua itu hanyalah bunyi bising yang mengganggu. Halangan kecil yang perlu diuruskan. Ini bukan kejahatan yang jelas. Ia adalah manipulasi yang halus. Satu seni. Dia akan memuji kekuatanmu, terutamanya di hadapan orang lain. Pujiannya adalah mata wang sosial. Dia sangat bercita-cita tinggi, katanya sambil tersenyum kepada kawan-kawannya. Apa yang mereka dengar ialah pujian. Apa yang kau dengar ialah aset saya berfungsi dengan baik. Perhatikan bagaimana perbualannya sentiasa kembali kepada kejayaanmu, projek terbarumu, kenalan barumu, peluang yang akan datang. Perbualan itu bukan dialog, ia adalah audit. Dia tidak bertanya tentang harimu. Dia bertanya tentang kemajuan harimu. Ada perbezaan yang besar di antara kedua-duanya. Satu peduli tentang jiwamu, satu lagi peduli tentang nilaimu. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Manusia secara semula jadi tertarik kepada status. Ia menandakan sumber, perlindungan, kelangsungan hidup. Ia adalah sisa-sisa primitif dalam otak moden kita. Tetapi bagi pemburu status, naluri ini bukan lagi sekadar tarikan sampingan. Ia telah menjadi tunjang utama. Kompas yang mengemudi setiap interaksi, setiap senyuman, setiap sentuhan. Kekosongan dalaman mereka begitu besar, sehingga ia perlu diisi dengan pengesahan luaran. Kejayaanmu bukan milikmu. Kau bukan pasangan. Kau adalah jenama. Dan dia adalah pengurus jenama yang paling berdedikasi. Mari kita lihat satu contoh. Fikirkan tentang seorang artis. Kita panggil dia Julian. Julian seorang yang genius tetapi tidak dikenali. Dia tinggal di sebuah loteng yang usang. Melukis dengan penuh semangat. Dia bertemu Elara. Elara melihat potensinya. Bukan potensi seninya, tetapi potensi kejayaan seninya. Dia tidak melihat warna di atas kanvas. Dia melihat angka pada tanda harga masa depan. Dia menyokongnya. Dia membawakan kopi semasa dia bekerja lewat malam. Dia memuji setiap sapuan berusnya, tetapi sokongannya mempunyai syarat. Ia adalah satu pelaburan. Kemudian, Julian berjaya. Pameran pertamanya habis dijual. Pengkritik memujinya. Tiba-tiba, dia bukan lagi hanya seorang artis. Dia adalah Julian, sang pelukis. Kasih sayang Elara menjadi 10 kali ganda. Dia merancang parti, dia menguruskan wawancara, dia memakai kejayaannya seperti kot bulu yang mahal. Tetapi kemudian, Julian mengalami kebuntuan kreativiti. Kanvas-kanvas kosong mula menimbun. Keraguan mula menyelubunginya. Dia kembali menjadi Julian yang biasa. Seorang lelaki yang takut. Dan Elara, sokongannya mula retak. Kopinya tidak lagi datang. Pujiannya digantikan dengan keluhan halus. Orang ramai mula bertanya. Katanya, suaranya tajam seperti serpihan kaca. Dia tidak marah kerana dia menderita. Dia marah kerana penderitaannya menjejaskan jenama mereka. Pelaburannya tidak membuahkan hasil. Momen kebenaran datang apabila ejennya menelefon dengan berita baik. Sebuah muzium mahu membeli karya lamanya dengan harga yang memecah rekod. Julian tidak melukis apa-apa yang baru, tetapi status lamanya telah disahkan semula. Seketika itu, Elara kembali. Senyumannya kembali, kehangatannya kembali. Dia memeluk Julian dan berbisik, "Aku tahu kau boleh melakukannya.
kita boleh melakukannya. Tetapi kali ini, Julian mendengarnya dengan berbeza. Dia tidak mendengar kita sebagai pasangan. Dia mendengar kita sebagai sebuah syarikat. Dan dia sedar, dia bukan sahaja pasangan. Dia adalah aset utama. Bagaimana engkau boleh melindungi dirimu daripada ini? Bagaimana engkau membezakan antara penyokong sejati dan penaja yang licik? Kau perlu melihat di sebalik persembahan. Ujian sebenar watak seseorang bukanlah bagaimana mereka meraihkan kejayaanmu. Itu mudah. Sesiapa sahaja suka berada di parti pemenang. Ujian sebenar ialah bagaimana mereka bertindak balas terhadap kegagalanmu apabila kau jatuh, apabila kau ragu-ragu, apabila kau tidak lagi menjadi bintang yang bersinar. Adakah dia duduk bersamamu dalam kegelapan? Adakah dia memegang tanganmu apabila tanganmu hanya berisi habuk? Atau adakah dia hilang, menunggu sehingga lampu sorot kembali menyala? Perhatikan kawan-kawannya. Adakah mereka orang yang tulen? Atau adakah mereka juga koleksi, trofi, dipilih kerana status dan pengaruh mereka? Burung yang sama akan terbang bersama. Jika persekitarannya dibina di atas permukaan yang cetek, kemungkinan besar dia juga berenang di kolam yang sama. Dan yang paling penting, dengarkan intuisimu. Badanmu tahu apabila sesuatu tidak kena. Perutmu terasa kecut. Tengkukmu terasa tegang. Jiwamu merasakan draf sejuk dari pintu yang terbuka. Jangan abaikan isyarat-isyarat ini. Ia adalah sistem pertahanan psikologi kuno kau yang dibina untuk mengesan pemangsa. Dan pemangsa datang dalam pelbagai bentuk. Sesetengahnya memburu daging, yang lain memburu status. Membebaskan diri bukanlah satu letupan. Ia adalah satu kesedaran yang senyap. Saat kau melihat di sebalik topeng yang direka dengan teliti dan melihat kekosongan di belakangnya, akan ada kesedihan. Kau akan meratapi bukan sahaja orang yang kau fikir dia, tetapi juga versi dirimu yang wujud di sampingnya. Versi yang berjaya, yang dipuja. Tetapi di sebalik kesedihan itu, ada kebebasan. Kebebasan untuk dicintai kerana siapa dirimu, bukan kerana apa yang kau boleh lakukan. Kebebasan untuk gagal dan masih layak untuk dikasihi. Cinta sejati tidak datang dengan senarai harga. Ia tidak menuntut persembahan. Ia tidak menyimpan akaun. Ia hanya wujud. Ia adalah tempat perlindungan dalam ribut, bukan ribut itu sendiri. Ia adalah orang yang tinggal apabila semua orang telah pergi. Carilah itu.